Setiap kali menjelang monsun Timur Laut, ribuan penduduk yang tinggal berdekatan Sungai Golok di Rantau Panjang, Kelantan akan membuat persediaan menghadapi banjir. Antara persediaan lazim yang dilakukan seperti menyelamatkan serta menyimpan barangan berharga dan dokumen penting. Namun kali ini persediaan mereka mempunyai sedikit kelainan apabila menggunakan rakit kecemasan untuk menyelamatkan harta benda dan barangan berharga. Bagi penduduk di kawasan tebing Sungai Golok, membuat persediaan awal sebelum musim bah tiba sudah menjadi rutin kehidupan mereka apabila menjelang bulan November dan Disember. Penghulu Mukim Lubuk Gong Muhammad Arifin Ismail berkata, setiap kali monsun Timur Laut melanda, kampung mereka antara yang paling awal dinaiki air dan persediaan perlu dilakukan lebih awal. Ni duk tengah nyipan awak persiapan banjir ni kan, duk pungguh bagai tak atas rakit. Ni baru kita sebuah rumah baru mongoh di kawasan kita ni ada dalam buah rumah. Satu rakit untuk buah rumah isi barang. Tapi dah sebuah rumah pun nampak banyak dah ni tak tahulah nak bubuh buah rumah muat ke tak muat. Katanya dia dan isteri mula mengemas dan meletakkan pelbagai barangan peribadi, perabot dan barangan elektrik di tempat selamat sejak minggu lalu sambil dibantu jiran tetangga. Mereka mempunyai cara tersendiri dengan meletakkan barangan elektrik di atas rakit kecemasan yang disumbang oleh NGO. Setakat ini, sebanyak 70 rakit sudah diagihkan kepada penduduk yang berisiko terjejas banjir di jajahan Pasir Mas. Selain Mukim Lubuk Gong, persediaan sama turut dilakukan penduduk kampung Bendang Perul. Siap sedia dah kata sipir bagai menghadapi gelombang banjir ni lah. Maknanya kita akak semua bagai ni separuh tu kita letak atas rakit dah. Kata standby lah. Bila-bila masa kata banjir tu boleh mari. Bagi penduduk di Rantau Panjang, meskipun ujian menghadapi banjir ini berlaku setiap tahun, mereka tetap kuat dan tabah kerana penduduknya sentiasa saling membantu.